tak guna visa umrah ini soalannya okey, ramai kata Ben guna visa apa ni Ben? Visa turis. Kenapa guna visa turis? Sebab apa? Kita punya fokus untuk belajar Quran dan juga bahasa Arab. So kita ambil visa turis. Kalau kita niat kita kat sana Ben nak pergi umrah, of course I akan kasih you visa umrah. So untuk kelas ni, untuk program kita, visa turis. Kenapa visa turis lagi berbaloi? Sebab apa? You all boleh banyak pergi tempat. Okey, bila you all dapat visa turis tu, you all boleh pergi sampai ke Riyadh. You all ada masa cuti Jumaat Sabtu nak pergi ke Riyadh, boleh pergi Riyadh, ibu negara dia kan. You all nak pergi ke mana? Al-Ula contohnya kan. Boleh pergi. Tak ada halangan. Kalau visa umrah dia limited, hanya tanah haram saja yang all boleh ni. Itu beza dia. Sebab tu program ni, kalau soalan tadi tu puan tanya apa, ada tak menjejaskan ni? Tidak menjejaskan. Sebab apa? Umrah different punya portfolio. Umrah ada 2 minggu, seminggu kan untuk pergi umrah. So dia tak mengganggu kita sebulan. Kita dapat sijil, kita mengikut kelas bahasa Arab, bahasa Quran dan juga mengaji Quran lah. Dengan melawat tempat-tempat. Tapi apa dia yang package umrah offer tak sama dengan package pengajian. Sebab apa? Umrah lah kan. Kita mengaji Quran, bahasa Arab, lepas tu dapat buat umrah lagi. Berbaloi lah. Betul tak? Berbaloi. Memang berbaloi. Dengan sebulan lagi tu, you bayangkan kalau I pun, kalau harga RM15,000 kan, seorang untuk bilik berempat, lebih daripada enough. Dia bukan hafazan, dia just baca Quran. Bukan baca Quran. Bukan. Nak membetulkan kita punya tajwid, macam mana sebutan dengan betul. Itu dia punya pembelajaran utama dia lah. Ni maknanya value added bagi seseorang lah. Betul. Boleh kita belajar by online. Online, tapi kenapa kita nak bayar RM5,000? betul. Baca Quran. Tapi orang punya mindset kan, bila dia kata aku dapat pergi umrah, perbuatan sama dapat belajar Quran, baru dapat ni. Memang package. Saya cakap tadi lah, suka berlama-lama di Mekah. Boleh saya tambah. Quran ni kita boleh kata untuk terbuka kepada siapa saja. Tapi ada satu lagi, kita boleh orang yang boleh baca Quran, dia boleh dapatkan sanad. Sanad ni penting. Orang datang sini dia dapat sanad dan dia baca dengan guru ni sebenarnya bersambung kepada Rasulullah. Alhamdulillah. Itu satu program lah. Orang yang boleh baca, dia pergi sebulan, Ijazah lah, dia dapat sanad. Itu yang ada. Satu lah. Dan yang tak reti langsung pun kita boleh buat lah. Kita ada, mungkin ada tahap-tahap tertentu. Betul. Kemudian saya rasa begini, boleh Boleh. Bagi Datuk boleh bagi pendapat. Sebab kita ni setiap sekolah atau setiap madrasah nak dibina dia faham, dia mesti dapat pengiktirafan daripada majlis. Betul. Okey, satu masa kita ajak majlis pergi sana untuk kita Boleh. kita belajar ni tidak guna mazhab Syafi'i.